Saya Muhammad Izzuan Ismail daripada Pihak 3 Lasah, mengusahakan tanaman kelapa sawit. Untuk produk dalaman PDI ni, so kita guna tu dekat 2022. Sekarang ni kita mengusahakan tanaman kelapa sawit. So kita banyak ambil kebun-kebun yang terbiar, kebun yang tak dijaga, yang tak diurus dengan baik. So yang kita nampak masalah di kebun ni bukan pada pokok saja, dia masalah tanah. So kita nak mengatasi masalah tanah, kebanyakan kalau dulu orang pakai ti ayam. So kita tak nak pakai ti ayam, kita nak cari satu solution yang baik. So saya cari-cari, saya jumpa dolomat. Antara dolomat yang elok, PDI Place lah. Untuk masa mula-mula kita guna produk PDI Place ni, so kita pakai 100% PDI je lah. So dalam kondisi setahun sekali ataupun 2 kali. So lebih pada fokus tanah untuk penjagaan pH tanah kan. PDI ni dia untuk tanah memang sesuai lah. So, utamanya untuk tanaman kelapa sawit yang telah terbiar agak lama, yang tak diuruskan dengan baik. Selain daripada bajet NPK, kita memang tumpuan kita setahun sekali atau 2 kali mesti masuk dalaman PDI. Sebelum kita guna PDI ni, so baja NPK. So dia jadi daun dengan batang dia tak cantik lah kan. So masalah utama dia daun kuning dengan keadaan tanah yang agak keras. Tapi selepas kita guna PDI Place, saya nampak dalam jangka masa 4 ataupun 6 bulan, perubahan fizikal pokok iaitu daun. Tanah agak lebih longgar betul. Dia tak ada lumut. Tanah pun agak tak keras lah. Daripada saya mula kenal produk PDI melalui Facebook lah. So kita buat order yang pertama, so sampai sekarang lah. Untuk dapatkan produk dalaman ni PDI, so boleh berhubung dengan saya lah, Muhammad Izzuan Ismail. Saya berada di kawasan Pihak 3, Kampung Lasah.